Saya Zulkifli bin Hashim, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga JPNIN. Semoga Aidilfitri ini membawa kebahagiaan, mempereratkan silaturahim dan terus menyemarakkan semangat perpaduan dalam kita semua. Saya Nur Zahiruddin Amin bin Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga JPNIN dan kepada yang pulang kampung, berhati-hati jalan raya. Okey, bye. Kami dari Iklim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Bahagian Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ketupat pulut di dalam daun enak dimakan bersama rendang. Silaturahim terjalin setiap tahun, hari raya disambut riang. Kami daripada Bahagian Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Bahagian Dasar dan Perancangan JPNIN mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maafkan kami, maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami. Kami dari Bahagian Pengurusan Perpaduan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami Bahagian Hal Ehwal Agama mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Bahagian Korporat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Unit Integriti Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Integriti di hatiku. Kami dari Kespadu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami Puspanita JPNIN